Kalau kau buat salah, kau minta maaf dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, kau dah on top, brother. Assalamualaikum. Selamat pagilah, pasal video ni saya record pada 8 hari bulan Mac 2025. Dan hari ke berapa dah kita pasal? 7, 8. Okay. So saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Haha. Okay. Video ni agak panjang, so relax, tengok, guna otak. Okay, jangan guna emosi, guna otak dan baru hampa faham. Okay. Dan saya nak tengok jugalah apa hampa punya respon. Boleh komen dan juga boleh share video ni. Right. Saya Mamu Kokok. Orang panggil saya nama Mamu Kokok. Yang mana kenal, yang mana tak kenal, selamat berkenalan. Okay. Video yang saya stitch ni, ini menunjukkan satu orang yang hati dia sangat baik, kepala otak dia sangat bijak, dia ada humanity, sympathy, empathy, apati lah, semualah. Timbang hati. Okay. Dan saya respect brother ni. Dan saya bersimpati dan juga saya respect jugalah kepada ketiga-tiga DJ era. Pak Zaid nambal kita satu bendera tau Pak Zaid. Allah. Okay. Dah, itulah kata kita, budaya kita orang Penang ni, kita tak boleh bawa sangat keluar. You should know better lah Pak Zaid. Dalam industri lebih lama. Dia kadang-kadang benda kita dekat Penang, cara pergaulan kita punya kahak, kita punya kakas, kita punya melawak ni tak boleh bawa keluar. Tak sesuai. Yes, even hang tak sebut perkataan tu Pak Zaid, kan? Alah, Amal cakap banyak lah benda tu, kan? Tapi senang cerita macam ni lah. Mereka orang yang terlepas keluar pada jambatan orang tanah besar ni, mereka takkan faham cara kita orang Penang melawak. Even orang India Penang pun nampak, kita orang Penang tak sebut orang India, budak India kita tak sebut. Kita ada perkataan kita sendiri. Dan orang-orang India pun tak ada masalah. Tapi apabila benda ni ditunggang oleh pihak-pihak tertentu, dia jadi satu macam yang singkul di Miro lah. Whatever lah. Baik, saya respect hampa. Minggu yang memenatkan, hari yang memenatkan. Daripada kes tu berlaku, hampa pergi sampai ke jumpa apa, DSK ke apa ke, NSK ke, NSK Pasaraya, silap. Tak tahulah dia tu. Kononnya wakil komuniti India ke ni. Oh, jorah dia tu. Kita ramai humble minta maaf dah. Aku kesilapan, dah mengakui kesilapan, pergi dengan penuh keinsafan, penuh dengan rasa bersalah. Wah, siru Toya Mak Amin. Whatever. Toya Mak Amin tu pun sudahnya saya tarik balik lah. Pasal apa? Takut hampa tak faham. Alright, apa. Baik. Sepatutnya macam brother ni yang saya stitch video dia ni, apa, tengok balik dia punya video dia, sangat ada otak. So saya rasa orang yang berfikiran macam ni yang sepatutnya jadi pemimpin, yang ada pemikiran macam ni yang sepatutnya menjadi pemimpin kepada satu-satu komuniti ataupun masyarakat. Okay. Orang yang memaafkan, orang yang meminta maaf itu bagus, tapi orang yang memaafkan pun lebih tinggi, lebih bagus. Okay. Baik. Saya nak bercakap benda ni, saya perhati lama dah benda ni. Baik. Pak Zaid menari tu bagi saya tak ada masalah. Dia menari, dia mengelupuk, dia kepak bawa kata orang Penang. Orang Penang, kalau India Penang ke, Melayu Penang ke, Cina Penang, kepak ni, mengelupuk ni kira biasa. Dan apabila kepak ni, mengelupuk ni, dia dikaitkan dengan taipusum, itu semua biasa. Okey. Ni nak beritahu, ni kami punya cara orang Penang. Hindu, apa, orang Hindu ke, orang Islam ke, orang Cina ke, kita faham, kita tak ada masalah punya. Tapi hampa yang bukan orang Penang ni, hampa akan jadi sensitif satu macam. Pasal tu saya kata, Pak Zaid, santai. Apa yang kita nak hantu Penang buat, apa yang kita orang Penang buat, kita bercampur ke, kita apa ke di kalangan bangsa lain, benda ni kita tak boleh nak bawa keluar. Pasal mereka orang luar, bangsa Penang, nampak, ingat apa, ada bangsa Johor, bangsa Penang. Bangsa Penang ni kita punya bercampur ni, mereka orang luar, mereka takkan faham ya. So berbalik kepada tadi, benda ni kalau kita perhati balik, berbalik kepada isu yang bulan lepas, tak silap saya, Menteri Agama beritahu apa, nak mewujudkan satu garis panduan tentang
sambutan perayaan dan kebudayaan kaum lain yang orang Islam sepatutnya kena tahu. Nampak? Sebab tu saya setuju benda ni. Sebab apa? Tak semua orang Melayu, orang Islam yang faham tentang, terutama sekali yang isu sekarang ni, yang tengah panas tentang tribalism. Okay. You guys marah apabila orang Melayu, terutama sekali Islam, apabila menyebut wel-wel. Marah dalam keadaan menari seronok mengelupuk itu dan tersebut wel-wel, apa marah. Okey. Tetapi apabila Melayu Islam pi ke Thaipusam, upacara Thaipusam, pi mengelupuk, menari sekali apa-apa, lepas tu depa melaungkan wel-wel juga, yang tu hampa tak marah. Pasal apa? Pasal apa hampa tak marah? Baik. Apabila orang Islam menegur orang Islam, melarang orang Islam untuk meraikan untuk pi ke especially turun ke masa escort chariot ke, turun pi Kawari ke Thaipusam ni event, pi sebut lepas tu pi escort chariot. Lepas tu ada satu saya tengok video tu, budak-budak Melayu makcik-makcik semua well, ramai-ramai, pernah viral video tu. Lepas tu ada perempuan pakai tudung ke, pakai sari, betul duk menari mengelupuk apa semua. Lepas tu ada budak Melayu pun duk menari apa kepak baik kan. Yang tu apabila orang Islam melarang orang Islam, hampa kata tak harmoni lah kami ni. Kami ni apa ni mencemarkan keharmonian lah, tak bagi apa-apa semua. Tapi bila kejadian macam Pak Azai ni, menari juga. Yalah, tapi bukan dalam musim Thaipusam lah. Dan pasal apa? Faham tak? So saya harap hampa tengok video ni guna otak, guna logik, positif. Saya bukan nak timbulkan mana-mana isu, apa-apa isu. Cuma itulah guna dia apabila kita wujudkan, orang Islam nak mewujudkan garis panduan terhadap orang Islam sendiri tentang sensitiviti dan perkara-perkara yang boleh dan tak boleh tentang perayaan ataupun sambutan perayaan agama ataupun budaya tertentu. Jangan larang benda tu dibuat untuk kebaikan. Okey? So, nampak tak? Okay. Sebab tak ramai Melayu yang faham wel-wel, Thaipusam, Kaveri, apa benda tu. Kaveri, tanya daripada Kaveri tu apa saya ingat mereka tak tahu, setengah-setengah orang Melayu Islam. Okay, wel-wel tu apa? Adakah sekadar lafaz ataupun menari ataupun tarian ataupun apa? Thaipusam tu apa? Ini semua perbezaan yang orang tak faham. Orang yang bercampur, yang ni dia akan sahaja akan faham, ataupun orang yang mengkaji, yang belajar. So guys, benda ni jangan diperbesarkan, alright? Especially you di DSK ke, NSK ke, NSK supermarket, tak tahulah whatever lah dia tu. So you jangan poyo sangat lah kan. Orang dah humble, minta maaf, dah mai dengan penuh rasa bersalah, mai minta maaf. Jangan dah buat jorah, jangan siru lah, come on lah. Orang mai minta maaf itu mulia, yang memaafkan itu lebih mulia. Muka tak menang halo brother. So kita harap perkara-perkara macam ni tak akan terjadi lagi lah. Dan kita peliharalah keharmonian negara kita. Cukup lah. Dia akan ada lah ekstremis di kalangan bangsa-bangsa tertentu. India ada ekstremis dia tersendiri. Orang Melayu akan ada ekstremis dia tersendiri. Mana-mana bangsa pun ada ekstremis dia tersendiri. But then please lah, so better lah. Saya ingat isu yang peraturan kita nak buat garis panduan tu, saya ingat better buat lah kan. So saya minta supaya Menteri Agama dan juga Perdana Menteri pertimbangkan balik. Okay, jangan duk timbang saja, pertimbangkan balik benda ni. Saya jangan kata saya politik ni orang. Saya peniaga, saya duk peniaga burger dekat Penang. Bahkan burger rasa nasi kena senang-senang makan. Ada ayam, daging, kambing kat kedai saya. I'm like Casper, friendly ghost. Saya bukan walaon, I'm not walanon. I'm handsome. Okay? Thank you so much. Selamat berpuasa. Bahagia selalu. Happy selalu. Sayang Kobe kalau apa kali kena kalah mata putih. Ponasur lah deh, macam deh.